Tahniah Papikers kembali lagi dan alhamdulillah hari pertama program kami Tautan Ukhuwah Warga Kerja Pejabat Dewan Undangan Negeri Terengganu berlangsung dengan penuh semangat, ceria dan suasana kekeluargaan yang sangat harmoni. Kami tiba di Rus Beach Resort di Tupak, Kelantan. Ketibaan para peserta pada sebelah petang disambut mesra oleh urus dia. Menandakan pemulanya edukasi penuh makna dalam usaha mempereratkan hubungan sesama warga kerja di Wisma Darul Iman ini. Pada sebelah malam, kita akan diteruskan dengan tazkirah pengisian rohani yang akan disampaikan oleh Ustaz Nur Arariza bin Muhammad Alawi, iaitu Timbalan Ketua Pengelola 1 Halakat Kelantan, yang menyentuh tentang pentingnya ukhuwah, keikhlasan dan budaya kerja berpasukan dalam organisasi. Majlis turut diserikan dengan aktiviti cabutan bertuah pada malam tu, sambutan hari lahir kepada semua kaki tangan jabatan, bagi meraihkan semua kaki tangan kita dan undangan negeri menyambut ulang tahun kelahiran dan menjadi suasana malam bertambah meriah dengan penuh kegembiraan. Semoga program ini menjadi wadah untuk membukukan semangat kebersamaan, menyapmi kasih sayang serta membina pasukan kerja yang lebih kuat, mantap dan berjiwa besar dalam melaksanakan amanah di Pejabat Dewan Undangan Negeri Terengganu. Dan inilah suasana kita bagi hadiah, masing-masing dapat hadiah. Dan kita ni mencarung, setiap bulan kita mencarung, bayar berbulan. Dan pada hari ini kita raikan pada majlis hari Family Day kami Pejabat Dewan Undangan Negeri Terengganu di Kelantan. Dan di penghujung tu kita akan buat aktiviti pertukaran hadiah melalui cabutan nombor, dan mereka akan pilih hadiah yang berdasarkan nombor yang ditetapkan pada urus dia. Dan kesemua dapat hadiah. Dan tahun ni alhamdulillah kita pilih negeri Kelantan menjadi tuan rumah kita lah, hari keluarga kita. Dan terima kasih kerana setia bersama kami Tarbiyah Papikers, dan kita jumpa lagi di next video akan datang.